Okey guys, sekarang kita dekat library, tak boleh bising tapi kita nak test zoom buku dekat belakang sana guna telefoto extender Vivo X300 Pro ni. Let's go. Alright, so korang boleh nampak buku jauh kat sana kan? So kita mulakan dengan 200mm ni. Kita tekan shutter, press and hold. And then kita up pada 400, 800, 1600. Dan dia tak terhenti sampai situ, dah ada sampai 5400. Tapi korang kena steady sikit lah. Alright, jom kita tengok sampel dia. Nampak? Kan? Jauh tau ni. Like sharp, like crazy lah. Nampak? Daripada sini, bayangkan. Function kan? Cumanya tak tahu masuk kat Malaysia jadi macam mana. PWP ke, Free Gig ke apa, korang stay tune dekat platform Zamin Gadget. Kita akan update bila mana Vivo bawa Vivo X300 Pro ni masuk Malaysia. Stay tune. Beli tak beli, komen dekat bawah.